Aku beli makan sedap untuk awet aku, tapi mak aku makan nasi dengan ikan masin. Aku sibuk kumpul duit sampai lupa mak. Sekarang duit aku banyak, tapi mak aku dah tak macam dulu. Masa kecil aku selalu lapar, tapi mak aku tak pernah biar aku tidur tanpa makan. Walaupun duit tak ada, dia tetap usahakan sesuatu. Pernah satu hari, aku nampak mak bancuh air kosong, makan dengan nasi. Aku tanya, "Mak makan apa?" Dia senyum. "Mak dah makan tadi, ni saja nak habiskan lebih." Aku percaya. Tapi sekarang aku tahu, mak menipu. Dia berlapar untuk aku. Mak aku, Puan Rohani, 50 tahun. Seorang ibu tunggal yang besarkan aku seorang diri lepas ayah tinggalkan kami dulu. Aku tengok dia kerja kilang siang malam, balik rumah terus masak, lipat kain, jaga aku. Aku ingat aku akan balas semua jasa mak bila aku dah berjaya. Aku dapat kerja besar. Gaji aku 5 angka. Aku ada rumah sendiri, ada kereta import, ada kehidupan yang aku impikan sejak kecil. Aku fikir mak mesti bangga tengok aku hidup senang sekarang. Tapi aku lupa satu benda. Aku lupa mak aku yang dulu sanggup berlapar untuk aku. Aku sibuk kerja, sibuk cari duit. Setiap kali mak call, aku jawab pendek-pendek. "Faris, bila nak balik?" "Mak, sibuklah. Banyak kerja." Mak tak pernah merungut. Dia faham anak dia sibuk. Dia tak pernah minta apa-apa. Aku fikir cukup kalau aku bank in duit setiap bulan. Aku fikir duit boleh ganti kasih sayang aku. Sampai satu hari aku dapat call dari jiran kampung. "Faris, kau dah lama tak balik kan? Mak kau lain macam sekarang." Aku rasa serba salah. Dah lama aku tak balik. Aku pun tak pernah tanya mak sihat ke tak. Esoknya, aku balik kampung. Bila sampai rumah, aku tengok mak. Mak yang dulu kuat, sekarang jalan pun perlahan. Aku nampak dia susah nak bangun. Muka dia nampak letih, tapi dia tetap senyum. "Faris, mak ingat dah lupa jalan balik rumah." Aku terkedu. Aku tak pernah lupa jalan balik, cuma aku yang buat-buat lupa. Aku perasan tangan mak makin kurus. Mata dia cekung. Aku tengok dapur. Hanya ada beras separuh plastik. Lauk dalam peti sejuk pun tak ada. Aku tanya mak makan apa? Mak tersenyum. "Mak tak selera sangat sekarang, Faris." Tapi aku tahu mak tipu lagi. Aku ajak mak pergi hospital. Dia tolak. Dia kata dia okey. Tapi aku paksa. Aku takut kalau aku tangguh lagi, aku akan menyesal seumur hidup. Sampai hospital, doktor buat pemeriksaan. "Buah pinggang mak awak dah rosak teruk. Ini bukan sehari dua, ini dah lama." Aku terkedu. "Dah lama?" Aku toleh tengok mak. Dia tunduk. "Faris, jangan risau. Mak tak nak susahkan Faris. Mak aku sakit sorang-sorang sebab dia tak nak menyusahkan aku. Sekarang, semua duit yang aku kumpul, semua harta yang aku kejar, habis untuk rawatan dialisis mak. Aku jual barang, aku cari duit mana yang ada. Satu hari, seorang pakcik yang sama-sama buat rawatan duduk sebelah mak. Dia keluarkan satu botol kecil. Makcik ni pun dulu sakit macam ni. Doktor dah putus harapan, tapi makcik usaha. Makcik jaga makan, makcik cuba bawang Dayak. Aku angkat muka. "Bawang apa?" Dia senyum. "Dulu orang lama-lama rebus bawang ni, minum air dia. Sekarang ada dalam kapsul, senang nak makan, senang nak amal." Aku beli, aku bagi mak cuba. Aku jaga dia macam mana dia pernah jaga aku dulu. Aku mula sedar, aku sibuk cari duit, tapi aku tak pernah ada duit untuk pastikan mak aku sihat. Hari tu, aku bawa mak keluar dari pusat rawatan. Dia genggam tangan aku. "Faris, terima kasih ya. Mak tahu Faris tetap anak mak yang dulu." Aku tunduk. Aku cium tangan dia. Tangan yang dulu aku biarkan kosong. Sekarang, aku buat benda yang aku tak pernah buat dulu. Aku suap mak makan. Aku potongkan kukunya. Aku teman dia setiap hari. Bukan sebab aku anak yang baik, tapi sebab aku tak nak jadi anak yang hanya kenang mak dalam doa selepas dia pergi. Aku dulu fikir harta boleh buat hidup aku lebih bermakna. Sekarang, aku sedar, harta paling berharga dalam dunia ni adalah mak aku sendiri. Kalau kau ada duit, jangan tunggu sampai mak sakit baru kau nak guna untuk dia. Kalau kau ada masa, jangan tunggu mak dah tak larat baru kau nak balik. Sebab satu hari nanti, bukan mak yang rugi, tapi kau.